Kalaulah saya tak start dari awal, mungkin sampai sekarang saya masih tercari-cari kerja. Lepas SPM, saya memang ada terfikir nak sambung belajar macam kawan-kawan yang lain. Tapi bila fikir balik, lepas habis belajar tu belum tentu ada kerja. Saya pilih Edu Kerjaya. Belajar teori tu tetap ada, tapi setiap minggu saya berpeluang kerja real di syarikat partner. Saya dapat allow macam biasa. Yang paling penting, saya dapat merasa pengalaman kerja sebenar. Bila tengok kawan-kawan yang lain tengah busy cari internship, saya dah ready dah nak masuk dunia kerja. Ini yang paling penting. Saya bukan setakat ada pengalaman je tau. Saya bakal pegang sijil diploma pengiktirafan rasmi daripada MQA. Kalau tempat lain mungkin dapat sijil, tapi dekat sini saya pegang diploma yang mana boleh bantu saya untuk negotiate gaji lebih baik dan juga paling senang nak dapat kerja lepas tamat. Awak yang nak mula langkah awal tu, jom jumpa kami di Roadshow Edu Kerjaya Agensi pada 10 Mei. Daftar sekarang tau sebelum penuh.